Korang teringin tak nak rasa bass yang betul-betul pure? Bass yang sedap ni bukan semata-mata kuat je. Dia memang bagi korang bunyi bass yang telinga korang rasa sedap sampai menusuk dalam jantung korang. Itu barulah betul bass. Jadi kalau korang teringin, dekat depan korang ni sekarang ada dua jenis subwoofer daripada Pegasus. Dua-dua subwoofer ni dapat upgrade bunyi audio kereta korang ke tahap yang lagi power dan sedap. Dengan saiz yang besar macam ni, speaker biasa dekat kereta korang tu boleh fokus dekat bunyi vokal dengan instrumen. Bunyi vokal dekat kereta korang tu dah boleh clear gila. Lepas tu untuk part bass bagi je diorang handle. Memang perfect combination lah. Mula-mula kita tengok yang ada sekali dengan kotak ni. Yang ni untuk korang yang nak subwoofer yang besar tapi malah nak pening pasal pemasangan. Yang ni sekali dengan amplifier. Kotak pun dah siap dengan bentuk yang memang muat-muat untuk letak dekat belakang kereta korang. Tengok ni, memang ngam-ngam. Tak payah fikir banyak-banyak. Dah dapat subwoofer 10 inci yang bass dia sangatlah padu. Tapi untuk korang yang kaki custom pula, jangan risau. Korang boleh ambil yang ni pula. Ini SQ subwoofer Pegasus Reference Series. Yang ni korang boleh buat box sendiri, boleh pakai amplifier pilihan korang, janji boleh support woofer ni. Saiz 10 inci dengan max power dia 800 watt. Voice call dia jenis clipper call dan pakai material copper. Dia punya bibir ni kalau korang tengok getah dia memang tebal. Cone dia pula pakai reinforced paper dengan Kevlar cone. Jadi dari segi kualiti material dia memang high spec punya material. Jadi kepada player-player hardcore bass kat luar sana, inilah masa untuk korang upgrade sistem audio kereta korang ke level yang baru.